Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Noor bin Abu Qasim, pelajar UM semester 3. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas dan landasan kepada sistem pemerintahan dan undang-undang di Malaysia. Ia mengandungi prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur struktur negara dan hak asasi warga negara Malaysia. Mari saya tunjukkan perkara-perkara yang saya telah pilih. Perkara 5. Kebebasan diri. Perkara 5. Perlembagaan Persekutuan menjaminkan kebebasan diri setiap individu. Ia menyatakan bahawa tiada siapa pun boleh ditahan atau dipenjarakan secara tidak sah. Saya polis, anda ditahan. Kenapa nak tahan saya, cik? Tak perlu tanya, awak perlu ikut saya saja. Dalam perkara 5, saya tak boleh tahan tanpa sebab. Perkara 8. Kesamarataan. Perkara 8 menjaminkan prinsip kesamarataan di hadapan undang-undang. Ia melarang diskriminasi terhadap mana-mana individu berdasarkan bangsa, agama atau kedudukan sosial. Arif, aku rasa tak adil lah sebab bos ni dia lebih utamakan pekerja lelaki untuk kenaikan pangkat. Sedangkan perempuan pun kerja keras juga. Betul tu Aina. Sedangkan perkara 8 mengatakan semua orang sama rata di sisi undang-undang. Tak patut ada diskriminasi. Jadi apa boleh kita buat Kita boleh bersuara dan melaporkan perkara ini kepada pihak atasan. Kesamarataan perlu dihormati. Betul, saya setuju. Semua orang berhak diberi peluang yang sama. Perkara 12. Hak berkenaan dengan pendidikan. Perkara 12 memberi hak kepada setiap warga negara untuk mendapat pendidikan. Ia termasuklah hak-hak untuk menerima pendidikan di sekolah-sekolah awam dan juga hak bagi setiap ibu bapa untuk memilih pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Cik, Selamat petang, boleh saya bantu? nak tanya, boleh tak anak saya sekolah dekat sekolah ni? Boleh, semua kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan tidak kira latar belakang mereka. Ini berpandu perkara 12, menjaminkan hak pendidikan untuk semua rakyat Malaysia. Baik, terima kasih, cik. Sama-sama. Kesimpulan daripada perkara yang di atas, melindungi hak-hak yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan adalah amat penting bagi memastikan negara Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang demokratik, adil dan saksama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.